Sebenarnya perkhidmatan yang kita buat ni memang ada kontroversi. Boleh kata kontroversi lah, ataupun stigma. Isi kewangan lain-lain yang buat juga sebenarnya. Tapi kaedah pelaksanaan diorang tu agak. Sebenarnya perkhidmatan yang kita buat ni memang ada nak katakan apa kontroversi. Boleh kata kontroversi lah, ataupun stigma. Isi kewangan lain-lain yang buat juga sebenarnya. Tapi kaedah pelaksanaan diorang tu agak tak mengikut, tak patuh lah orang kata. Tak patuh dengan akta-akta dan sebagainya lah. Contohnya lah pegang kad ATM, ataupun pegang IC dan sebagainya. Kita tak nak benda-benda macam tu. Sebab dah ada akta dah. Orang yang mengambil salah, orang yang memberi pun salah. Dia both parties lah. Dua-dua dah salah. Dah ada akta dia. Saya lupa akta apa. Memang kita sendiri pun pergi ikuti dengar talk daripada polis. Kita dapatkan nasihat pada orang yang sepatutnya lah. Dan kita pun akta PDPA kita berpegangan juga sebenarnya. Betul. Jadi kita nak elakkan benda tu semua. Sebab tu kita ada persefahaman tertentu dengan ada beberapa bank lah kata. Ini diiktiraf sebagai institusi kewangan Tier 1 lah. Tier 1. Faham. Pada siapa yang tak menggunakan Tier 1 seperti badan perbankan, itu kita tak pastilah macam mana. Ada lain macam-macam lah. Ada license money lender ataupun koperasi dan sebagainya. Dan diorang ni tak boleh lah bagi rate yang sebagus macam mana bank boleh bagi. So adakah dinasihatkan untuk orang ramai di luar sana untuk tidak pergi kepada selain daripada Tier 1 ni? Tak semestinya. Cumanya diorang kena rancang dengan betul lah macam mana. Kadang-kadang macam balik pada asal tadi, perancangan awal tu yang menyebabkan diorang telah terculas. Jadi macam mana pula nak settlekan benda tu, diorang terpaksa pergi kepada koperasi ni semua untuk bantu diorang untuk settlekan apa tunggakan yang ada tu. Cuma kita kena lebih disiplin lah.